Yusra. Tak perasan. Hai kawan-kawan. Kita ada buat aiskrim baru tau. Nak tahu apa? Apa tu aiskrim baru kita? Ada keladi mint pistachio. Wow, macam mana rasa keladi tu? Ada rasa ke belum? Sudah. Cuba bagi tahu tester je. Share tester. Share tester macam mana rasa dia? Dia macam tak pernah rasa macam tu. Tapi sedap. Ya ke? Apa lagi mint boleh buat lidah jadi warna biru. Oh, aiskrim mint yang rasa macam gula-gula pedas tu ya? Kakak suka. Ya ke? Lidah warna biru. Kalau pistachio tak tahu lagi lah. Ya. Oh, so sekarang ada 3 flavor yang baru lah buat masa ni. Coklat ada tak? Ada lah yang baru. Tapi sama Coklat-coklat yang sama lah sebab ramai permintaan. Jadi nak cakap dengan kawan-kawan semua yang ada dekat YouTube, TikTok, Facebook. Apa dia kakak nak sampaikan? Jangan lupa like, subscribe. Lepas tu komen. Tapi kalau kat TikTok follow atau komen. Kalau kat Facebook komen dengan apa tu love menu. Saya nak jemput apa? Jemput beli. Sini. Kita dekat Padas Speedy. Tapi sekarang cuaca hujan. So kalau tak hujan kita akan turun kereta. Tapi kalau hujan kita tengoklah besok ke kan, baru kita gerak semula untuk flavor aiskrim kita. Betul? Doakan kita banyak duit biar kita boleh buat perisa coki-coki. Yang minta tu komen je kalau nak. Doakan kita boleh buat aiskrim coki-coki. Bye. Hai korang. Kita dah terperangkap dalam kereta sekarang disebabkan hujan, tak boleh nak turun. Ini 3 orang ni aiskrim 3 beradik ni dah bersedia untuk bawa peti. Tapi hujan pula. Ni muka-mukanya. Okey, nyanyilah cepat. Dalam kereta ni diorang nak menghiburkan hati dengan hujan. Kita tunggu sekejap. Kalau hujan sidang kita jalan. Kalau tak, bermakna hari ni kita cuti lah. Lepas tu tengoklah besok insyaAllah. Yang pasti memang ada flavor baru. Keladi, pistachio dengan blue mint yang seperti kakak minta. Umi tunaikan permintaan dia sebab dia nak jual perisa-perisa tu. Umi pun berusaha untuk menghasilkan perisa-perisa tersebut. Jom nyanyi. Korang apa ikut ya? Jom nyanyi lah sama-sama. Okey, cepat. Korang apa ikut? Siapa nak ikut kena pelempang. Mana boleh. Okey, 1, 2, 3. Anak ilalah terugi. Mati ditolak penuhian. Susah di kangkong dan daya hati. Mulai ia